Produk yang terhangat di pasaran sekarang, ini dia selfie stick saiz mini saja. Macam ni je saiz dia. Kita boleh genggam. Satu genggam je. Okey. Lepas tu dia macam kalau pegang produk ni, tengok kalau nak ambil gambar, stabil sikit lah pegang. Dia macam DSLR sebab dia ada remote dia dekat sini. Boleh tekan kat sini. Okey. Dia boleh laraskan macam ni. Dia boleh tarik dia. Lepas tu dia punya phone holder ni boleh laraskan macam ni dan boleh pusing 360 darjah, tak ada masalah. Ikutlah macam mana korang nak. Okay, yang ni boleh tarik sampai 40 cm. Tolak je, tak susah. Lepas tu dia punya remote ni yang kat sini ni, ni bluetooth. Kalau time nak selfie boleh buka dia dan letak dekat sini. Dekat dia punya pemegang yang bawah ni. Nanti tekanlah remote dia kalau nak selfie. Lepas tu dia punya kaki ni ada 4 dia quad pod. Okay, bukan tripod. Okay, kalau korang nak macam nak buat live ke apa ke kan, kan senang ni, letak je, tak ada masalah. Lepas tu kat sini dia ada ni untuk hold lampu. Dia punya ni hold lampu. So kalau ada lampu, letak je lah kat sini. Dah ada dah kiri dan kanan. Dua-dua ada. Jadi kalau korang berminat nak beli selfie stick ni, boleh tekan beg kuning saya. Okay. Okay. Dah jadi. Okay, that's all.